dalam hujan kami konvoi. Pengalaman yang amat menakjubkan tau. Tapi hujan makin lebat. Kita orang tak boleh naik lah. Jadi, keselamatan tu kan penting. Hari seterusnya, kami dapat juga bersama-sama dengan sahabat daripada Rish naik ke Gunung Berincang. Memang rasa takut tu ada lah. Kita duduk dalam jeep tu, memang kita duduk berdoa lah supaya kita selamat sampai ke atas. Dan kita tengoklah Cik Roy duk tukar gear apa semua supaya dia boleh, tayar tu boleh mantap dekat jalan tu, boleh naik dengan selamatnya. Dalam perjalanan semasa nak naik ke atas tu, nak tahu apa yang terjadi? Cucu kesayangan Oma yang seorang ni dah mengadu kat Oma pening. Dina, Dina okey ke? Enggak, Ma. Ya ke? Pening. Pening sikit je. Kejap lagi kan kita nak sampai. Boleh tahan ke? Ya. Ya? Habis nak terkeluar sangat ke? Nak keluar sangat ke? Kita Oma suruh berhenti. Boleh minta Roy berhenti sekejap ke, Roy? Boleh. Dan dia rasa nak muntah. Mulanya Oma pujuk-pujuk dia, tapi dia kata Oma dah tak larat sangat, dah tak boleh sangat. Esoknya, kami naik balik tau. Pagi tu, Dina tak makan. Perut Dina sakit, perut Dina mengulas, kepala pening-pening. Jadi sahabat Oma Roy berhenti, kita terjun daripada jeep, dia mengeluar, dia muntah lah. Lepas tu kan, muntah. Malu pula dengan rasa, aduh yai. Dia tak rasa selesa kan, budak-budak pertama kali jalan pun bengkok-bengkok. Memang jalan tu nampak macam cukup-cukup je untuk satu kereta nak naik. Dan kiri kanan tu ada macam, sebelah ni ada macam tanah tak, bukit-bukit, dan sebelah tu dia buat macam jalanan untuk berjalan kaki juga. Mungkin ada yang ada yang fit yang boleh nak naik, mereka jalan kaki. Tapi hari tu kita berjaya lah naik ke atas, dan cuaca sangat menyebelahi kita, cantik sangat. Bila sampai ke atas, turun dari jeep, kita dah rasa lah angin ke atas tu sejuk. Kita diberitahu lebih kurang 13 degree Celsius. Memang sejuk, dan 13 degree campur dengan angin tu menggetar jugalah Oma rasa. Dan kita berjalan-jalan keliling tu, nampak memang cantik pemandangan dari atas gunung tu. Kita nampak pemandangan dari atas tu, kita nampaklah pekan Cameron Highland yang sebenarnya. Tapi Oma rasa macam sangat sedih juga kerana pemandangan yang dari atas tu, kita nampak banyak plastik-plastik putih di lereng-lereng bukit tu, yang mana sepatutnya berwarna hijau. Tapi kita berharap sahabat dari Rish dapatlah memperjuangkan tentang alam semula jadi yang sepatutnya berada di Cameron Highland ni. Sampai je ke atas, ya Allah, sejuknya rasa. Dina berada di ketinggian 2000 meter paras laut tau. Pemandangan dia cantik sangat. Apa lagi? Dengan selfie time lah. Dan seterusnya, apa yang kami lakukan pada hari itu ialah mereka memberi penghormatan pada Oma untuk nak menanam pokok. Kita tahu tempat yang biodi ni atau biodiversity ni sebenar asalnya ialah dari tanah yang diceroboh, yang digunakan untuk pertanian. Okey, kita ada masalah ketara di Cameron Highlands, di mana penerokaan secara haram dilakukan oleh petani-petani dekat sini. So kawasan ini merupakan kawasan yang amat penting untuk sumber air minuman Cameron Highlands. So seperti mana yang kita nampak dekat sana, just sebelah dia adalah loji air minuman kita. So MKN pada 2014 melakukan satu operasi Ops Guarding, dan lepas itu pada tahun-tahun seterusnya ada Ops Lestari 1, Ops Lestari 2, di mana agensi kerajaan ni seperti MKN dan bergabung dengan pihak Jabatan Alam Sekitar Daerah, Jabatan Perhutanan
mereka mengambil alih tempat ni balik yang diteroka secara haram dan menanam pokok ni. Ini pokok yang kita lihat ni pokok geruk. Dia indigenous pada Cameron Highlands, so ditanam semua di sini dan inilah yang pihak RICH mahu, inisiatif seperti ini daripada pihak kerajaan, pihak agensi-agensi yang bertanggungjawab dan agensi dan pihak berkuasa yang lain supaya dapat membuat benda ni seperti ini, mengambil alih tempat yang diteroka secara haram dan memulihkan kawasan. Dan setelah diambil alih kuasa, penguat kuasa telah mengambil alih dan RICH RICH ni telah diberi penghormatan untuk nak menjaga kawasan ni bermula daripada tahun 2000. 2 hektar diberikan kepada RICH untuk memelihara tempat ni dan ini dilakukan pada tahun 2017 antara bulan Julai sehingga Disember. Kami menanam dalam 1,200 pokok. Di sini di kawasan 2 hektar ni dah ada 1,200 pokok ditanam oleh RICH. Pihak RICH dengan gabungan Jabatan Perhutanan Cameron Highlands, Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan. Sebab saya tengok tadi jalan nak naik ke atas ni siapa yang bina-bina ni? Okey, ini di bawah inisiatif Jabatan Hutan. Semasa RICH cuba memulihkan tempat ni, kita tidak mempunyai jalan ini. Kami melalui masuk kadang-kadang jalan kaki daripada pintu masuk utama tadi dan four wheel drive jarang masuk lah sebab masa tu tak ada jalan. Jadi segala pokok bunga, anak-anak benih yang kita bawa semua jalan kaki. Jalan kaki? Ya. Wah, hebat. So antara benda yang diminta oleh Jabatan Perhutanan untuk dibuat ialah membina satu tandas. So we just made a makeshift toilet lah. So kita ada membawa pelajar juga masuk menanam dekat sini. Betul.